Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi kepada rakan-rakan saya, guru-guru daripada daerah Lawas, Sarawak. Saya Raja Azhar bin Raja Sulaiman pertama ingin merakamkan tahniah kepada daerah Lawas kerana tidak berapa lama dahulu sekolah daerah Lawas telah dinobatkan sebagai daerah terbaik dalam PJSK di negeri Sarawak. Terima kasih dan tahniah atas komitmen semua, terutama rakan-rakan di Pejabat Pendidikan Daerah Lawas dalam memberikan inspirasi dan kekuatan dorongan dalam menjadikan PJSK menjadi salah satu daripada fokus dalam kemenjadian murid. Tahniah kepada pengetua-pengetua atas kepimpinan tuan-tuan dalam menjadikan sekolah cemerlang dalam PJSK. Seterusnya juga kepada penolong kanan, co-curriculum serta setiausaha co-curriculum. Saya percaya dengan komitmen yang telah dijalankan dan telah dilaksanakan oleh pihak tuan telah dapat menggerakkan sekolah dalam menjadikan PJSK yang terbaik. Saya masih ingat kali pertama datang ke daerah Lawas pada tahun 2021. Sebaik saja COVID berakhir. Kita telah mengadakan sesi selama 2 hari, sesi pertama bersama dengan pengetua dan guru besar. Seterusnya prosesi bersama dengan penolong kanan, co-curriculum, setiausaha co-curriculum, dan hasil daripada pertemuan kita dalam satu perbincangan telah menjadikan kedudukan PJSK Lawas antara kedudukan yang kumpulan yang terakhir dalam pencapaian PJSK telah melonjak kepada peringkat pertengahan daripada keseluruhan daerah dalam negeri Sarawak. Seterusnya, komitmen usaha yang bergigih dan bersungguh-sungguh daripada Pejabat Pendidikan Daerah Lawas. Akhirnya, kita telah mengadakan satu lagi sesi pada tahun 2024. Melalui komitmen rakan saya, Cikgu Noriman, kita telah mengusahakan satu lagi bengkel pada tahun 2024. Dan melalui bengkel tersebut, melalui postmortem yang kita jalankan, melalui perbincangan yang kita jalankan, komitmen sekolah yang saya tengok sangat committed, akhirnya kita telah berjaya menempa nama, membina kekuatan di kalangan guru dan guru-guru telah memahami dengan jelas dalam pentadbiran co-curriculum. Dan akhirnya pada tahun 2025, melalui usaha gigih yang telah dilaksanakan ini, daerah Lawas telah dinobatkan menjadi salah satu PJSK terbaik dalam negeri Sarawak. Sekali lagi saya merakamkan jutaan tahniah. Sehubungan dengan itu, saya ingin menyumbangkan buku yang berkaitan dengan pengurusan pentadbiran PJSK kepada semua sekolah dalam daerah Lawas, termasuk kepada Pejabat Pendidikan Daerah Lawas. Semoga buku ini dapat membantu tuan-tuan, puan-puan dalam pengurusan PJSK di sekolah, dapat membantu pihak tuan-tuan yang berada PPD dalam membimbing dalam melaksanakan pentadbiran secara sistematik, telus dan juga secara komitmen yang tinggi. Sekali lagi saya rakamkan terima kasih kepada semua atas kepercayaan kepada saya untuk bersama-sama dengan tuan-tuan. Saya berharap buku ini dapat menambahkan lagi kekuatan, pengetahuan dalam usaha kita untuk mengekalkan momentum. Saya sekali lagi warahmatullahi wabarakatuh.